guys. Ni tak ada baki ke tak ni? Kita tengok. Kalau tak ada baki, Motorhome ni rasanya sesuai untuk. Tapi sebenarnya kan kalau kita naik motorhome ni, jam ni dia tak menjadi benda yang streskan kita. sebelum menonton video ini, diharap anda subscribe sekiranya belum untuk memberi semangat kepada kami untuk terus berkarya. Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat kampus semua. Diharapkan semua berada di dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Ada petang ini setelah sekian lama tak bawa motorhome disebabkan oleh orang rumah ada operation mata kerana penyakit apa tu dia panggil apa? Ocular hole, ocular hole dan juga cataract. Jadi tak boleh nak jalan, di rumah je. Hari ini ada jemputan kenduri kahwin dekat Kuala Selangor, memanaskan motorhome yang setelah sekian lama tidak bergerak. Jom kita ke sana. Dah siap dah highway ni. Kita dah jalan. Tengok welfare yang potong tegak bergoyang juga potong ni. Speed standard lah pada driving bawa motorhome ni macam biasa lah, 80, 70, 80. Walaupun dekat highway ni jelah kita tengok itu hari pun ada accident kan, melibatkan sebuah motorhome. Motorhome ni kita tak boleh nak bawa laju sangat ikut kelajuan kenderaan berat, kerana body dia yang tanduk ke atas tu, kalau kita lihat tanduk tu sebenarnya menjejaskan stability, ruang stable. Lebih-lebih lagi apabila kita susah nak menjangkakan atau nak predict angin lintang ni, kelajuan angin, tiba-tiba je ada angin, jadi kita macam di bawah arus yang sedang seolah macam kita berada di sungai yang di bawah arus ke kanan je. Kalau kanan ada kereta bahaya lah kan, kalau ke kiri tu takut terbabas. Dan kalau kita cepat panik pula, kita akan balas steering tu. Bila motorhome ni kita pegang steering tegak, tetapi disebabkan oleh gangguan angin yang datang daripada angin semula jadi ataupun angin yang dirempuh oleh kenderaan berat macam trailer, bas, menyebabkan kita kadang panik. Bila panik, kita balas balik steering, tu yang kadang terpusing tu. Jadi untuk keselamatan bawa motorhome ni, kita bawa kelajuan yang kita yakin selamat lah. Maknanya tak terlalu laju, perlahan sangat pun tak boleh juga, sebab dia akan mengganggu kenderaan lain. Jadi dalam 80 lebih 90 lah, bawah 90 ni sedang elok lah. Lagi-lagi lebih-lebih lagi suasana apa ni, highway yang macam ni kan, tiba-tiba ada angin, kena hati-hati lah. Nasihat untuk saya juga dan juga untuk semua pengguna-pengguna motorhome dan juga yang akan membawa motorhome, sama ada beli baru atau sewa ke, kena hati-hati. Hijau, kena ingat ya, saya bawa kereta Woodland RFID. Kadang-kadang boleh motor, ikut motor. Hari ni bawa motorhome ni kena ingat masuk dalam lori. Okay. Ni tak ada baki ke tak ni? Kita tengok. Kalau tak ada baki, ada baki kot, harap-harap. Kalau dia tak masuk tak apa, dia keluar sekali je. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada RM23 lagi. Ada RM23 lagi. Tamat dah bila. Dah besar lah kapal sawitnya. Semua nama semua. Ada gantri. Sebelum sempang menghala ke mana tu, Kampung Kuantan. Motorhome ni asalnya sesuai untuk orang usia bawa kereta slow, orang bersara yang dah penat bekerja, besarkan anak-anak, sekolahkan anak, masukkan anak universiti. So, ni masa untuk diri sendiri. Okey, kita dah sempang nak masuk ke Kuala Selangor. Okey, ada banyak tempat menarik di Kuala Selangor. Baru bincang tentang layan jam. Tapi sebenarnya kan kalau kita naik motorhome ni, jam ni dia tak menjadi benda yang streskan kita. Okay, sekarang ni tak jam lagi lah, tapi waktu nak balik ni mungkin jam. Sebab apa motorhome ni dia tak stres sangat dengan jam? Sebab dia pun bergerak slow. Pertama. Kedua, kalau jam sangat pun kita boleh je berhenti, tidur kejap, masak air, buat kopi. So dah kita macam boleh chill je kalau ada jam pun. So, alhamdulillah. Dah lama tak bersiaran dengan motorhome sebab kesibukan, ada kerja-kerja lain, dan juga kerana saya pun baru operation mata, dipilih oleh Allah untuk dapat microphone yang hanya dalam 100,000 orang, 8 orang nanti yang dapat. So, alhamdulillah dah operate. Kena pakai sunglasses silau lepas operation. Masih silau, tapi yalah, bila ada jemputan-jemputan kenduri sahabat-sahabat ni kan, kita keluar dah juga ya, kita kena ambil precaution ya. Kuala Selangor ni saya memang fascinated lah dengan pokok-pokok yang besar ni. Berapa agaknya usia mereka? Mungkin sudah melebihi 50 tahun. Sebab pokok-pokok ni adalah, alam ni, nature ni adalah bukti kebesaran Allah SWT yang maha sempurna dalam penciptaannya. Subhanallah. Hey, KPJ Kuala Selangor dah siap. Messi Gaudi. Tok kanan ni kan? Boleh juga. Kita tadi tak buka Waze, dia dah tersilap jalan, so kita duduk jalan belakang. Masuk awal sangat tadi. Ada surau. Boleh terus ke kiri. Nah, sepatutnya boleh lah. Sebabnya dia apa, sebab traffic light yang satu lagi. Main road tu pun Sayangnya rumah dah roboh. main road tu pun jam. Wah, seronok masuk jalan kampung ni. Ada macam-macam pemandangan. Okey, kita akan parking sini. Tu orang balik ke duri. Tu hotel dia, Everything Hotel di Pasir Penambang. Kunci. Wah, ada tu.
Inilah tempat rupanya dia ada 2 wedding hall. So kita kena pergi ke yang belah sana. Dah dekat kawasan Pasir Penambang ni, kita nak pergi pasar dia, tak tahulah petang rasanya ada lagi orang berniaga, tapi mungkin tak ramai lah. Kita tengok apa yang ada kat pasar nanti. Pasar nampaknya masih meriah lagi, ramai lagi, kereta pun banyak lagi. Kita nampak kawasan sini sebelah. Lepaskan dulu tadi masuk sini, sempat pergi toilet belakang. Alhamdulillah, tu yang saya sangat hargai, suka pasal motor dia ada toilet. Alhamdulillah. Ikan jolonggok, udang pun ada, sotong, ikan pari, ikan sebelah. Okey. Okey juga pergi petang, orang tak ramai. Dengan ikan rasanya sama je pagi dan petang. Ikan apa ni? RM9 Ikan kembung RM9 kilo. Ini lebat rasa sedap. Goreng gitu saja pun sedap. Okay, on our way back. Balik dah. Okay, Pasir Penambang ni macam pasar besar lain. Ikan harga lebih kurang lah. Kita pun kena pilih-pilih, ada fresh, ada non fresh. Cuma kelebihan pasar besar ni dia banyak pilihan, banyak vendor dia, jadi kita banyak choice sikit lah. So sekala ke Kuala Selangor ni, kami akan ke pasar Ceritan. Tak nampak. Ini tempat rekreasi dekat Kuala Selangor ni, patutnya duduk kat tepi sungai. Sungai tak nampak, jadi tak nampak, tak ramai lawang yang macam sungai ada luar sana, tapi agak jauh ke. Tapi ada orang mancing kat situ, sini nampak sungai. Kita tak masuk. Teluk Piah Kiri. Okey. Nak masuk Simpang ni. Oh, dulu cendol bakar, tapi dah pindah. Nampak kat orang kan. Balik rumah. Face line balik kampung. Kiranya anda berminat dan suka pada konten video ini, anda bolehlah subscribe, like dan share pada kawan-kawan. Terima kasih.